Hello guys, so hari ni kita akan buat roti sardin crunchy yang sangat sedap dan juga tak serap minyak. Okey, jom kita start. Okey, ni adalah sambal sardin yang telah siap dan juga tepung bancuhan roti kita yang tak terlalu pekat, tak terlalu cair. So mula-mula sekali kita akan buat sambal sardin lah. Okey, bahan-bahan yang diperlukan adalah bawang merah, lada cili api. Ni depends on keperasan korang. Kalau nak guna cili apa pun boleh. And 1 tin kecil sardin. Tak kisah brand apa, okay? Dan panaskan minyak. Masukkan bawang dan juga cili. Tumiskan dahulu sampai layu. Kemudian kita masukkan 1 tin sardin ke dalam kuali. Yang ni optional. Ada orang dia masukkan sardin dalam mangkuk dulu, dia hancur-hancurkan. Tapi kita akan hancurkan sardin tu dalam kuali terus guys. Senang sangat. Okay, so masakkan sardin dalam kuali. 1 tin tu masukkan sedikit air, kocok-kocok, masukkan dalam kuali. And kita kacau-kacau sardin kita sehingga dia memekat. Sambil tu kita hancur-hancurkan juga. Masukkan sedikit garam. Garam sikit je Jangan terlalu banyak sebab kita tak nak dimasin. Masukkan sedikit serbuk perasa. Kacau-kacau dan hancurkan sehingga sambal sardin kita memekat. Okey? Next, saya masukkan kicap lemak manis. Saya nak suruh warna dia bagi cantik lagi and lemak-lemak manis pedas macam tu. Kalau tak nak masukkan pun tak apa. Okey, sambal sardin kita is done. Okey, next kita akan buat bancuhan tepung untuk celup roti kita. Ni sebah dia 4 sudu tepung gandum dan juga 2 sudu tepung beras. Sedikit serbuk kunyit nak bagi warna dia cantik. Sedikit garam. Garam sikit je. Jangan banyak. Sikit je. And juga serbuk perasa sedikit. Okey. Kacau-kacau. Masukkan sedikit air. Masukkan air sikit-sikit. Masukkan air sedikit. Kacau-kacau. Kalau tengok terlalu pekat, tambahkan lagi sedikit air. Jangan terlalu pekat, jangan terlalu cair. Anggaran sahaja. Yang ni pekat lagi so saya tambahkan sedikit air. Kacau-kacau lagi. Okey, bancuhan tepung kita is done. Untuk sambal sardin tadi, saya tambahkan sedikit mayonis nak bagi dia lemak-lemak, creamy macam tu. Kalau korang tak nak tambahkan mayonis, tak apa. Ni optional. Ikut anak tekak masing-masing. So saya suka mayonis. Saya tambahkan sedikit mayonis. Makan macam ni pun dah sedap sardin kita ni. Okay. Next, sambal sardin dah siap. Tepung bancuhan pun dah siap. So kita get ready untuk goreng roti kita. Okay, roti ni ada orang dia letak pelantar dulu dekat roti. Yang ni depends. Macam saya tak letak pelantar lah. Saya letak sardin terus kat roti. So potong segitiga. 2 keping roti ni kita dapat 4 ketul kecil macam ni. Okay, so saya pakai 6 keping roti. Okay, ni kepingan yang kedua lah. Set yang kedua. Okey. Potong pakai pisau yang tajam lah. Barulah roti kita cantik. Okey, potongan last sekali. Okey, roti kita is done. Siap sedia untuk digoreng. Okey. Jom kita panaskan kuali. Kemudian masukkan minyak. Minyak ni jangan terlalu sikit lah. Kita kena guna minyak banyak sikit. And buka api besar-besar. Bila minyak dah panas, kita boleh celupkan roti kita. And goreng dekat dalam api dan minyak yang panas. Okey.
Ni gorengan pertama. Dalam kuali jangan letak banyak-banyak sangat roti. So sekali goreng saya letak 4 ketul sahaja. Okey. Bila dah keperangan dua-dua bahagian, bolehlah angkat. Okey. Tengok warna dia sangat-sangat nice. Tak serap minyak and crunchy bila makan. Okey, next gorengan kedua. Okey, ni gorengan kedua kita. So 3 kalilah goreng sebab satu gorengan saya masukkan 4 ketul saja roti. Okey, gorengan kedua dah siap. Okey, next. Last kali. Okey, roti goreng kita is done. Jom kita angkat and tengok macam mana. Ni sambal sardin yang lebih tadi. Sambal sardin ni kalau lebih boleh simpan dekat dalam peti and boleh guna lagi keesokan untuk buat apa-apa. Okey. Roti sardin kita is done. Korang patut try. Memang sedap sangat. Okey, jom kita buka roti sardin kita. Berasap lagi korang. Memang bau dia sedap. Rangup. Jom kita cuba gigit dulu. Crunchy ke tak? Memang sedap sangat. Korang patut try. Selamat mencuba guys. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe and share my YouTube channel. Okay, thank you guys. Bye. Assalamualaikum.